Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menceritakan kisah seorang yang kerap melakukan dosa berulang-ulang kali dan dia bertaubat. Lalu dia berdoa dari Allah SWT dan Allah ampunkan dosanya. Allah menjawab, maka buatlah apa yang kau mahu, aku ampunkan dosa kau. Jadi, jangan sekali-kali kita berputus asa dari rahmat Allah SWT. Bertaubatlah, mohonlah keampunan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah SWT, khususnya dalam bulan Ramadan, bulan pengampunan. Wallahu a'lam. Ramadan terindah bersama.